kelulusan untuk pelajar calon SPM pada tahun ini telah meningkat dengan baik daripada 90.38 kepada 97.96. Itu hanya seorang saja pelajar SPM telah meningkat dengan baik, iaitu memecahkan rekod turun kepada angka 5, 4.8. Hanya semua guru 12 daripada 18 subjek yang kita telah daftarkan, kurang satu daripada tahun 2022, 13 pada tahun 2022. Alhamdulillah, walaupun yang meningkat dengan baik. Pencapaian peperiksaan tertinggi GPS terbaik meningkat daripada 6.41 kepada 3.71, iaitu bagi subjek biologi. Tahniah kepada masyarakat bahawa guru-guru di SMK Taman Indah adalah guru yang cemerlang. Jadi tahun lepas kita catatkan sebanyak 17.63% kumpulan guru kita adalah kumpulan cemerlang dalam penilaian bersepadu, markah lebih 90 ke atas. So, tadi pagi Tuan Alias juga ada telefon saya mengucapkan tahniah bahawa kita telah pecah rekod. SPM kita kali yang ke-38 tak silap saya. Ya, SPM kita kali yang ke-38, alhamdulillah kita memecahkan rekod bawah 5. Alhamdulillah. Jadi tahniah saya ucapkan kepada rakan-rakan guru. Jadi bolehlah tengok, semak, boleh lawan kepada KB dan guru-guru mata pelajaran. Ya, jadi mungkin setiap orang begitu excited lagi nak tengok. Pihak pun tahniah daripada saya, mencapai 15 peningkatan dalam CPS dan 100% lulus dalam mata pelajaran adalah satu pencapaian yang cukup. Terima kasih.